Vietnam tu dulu negeri kita. Datang di Aki Gallery yang terletak di Lenggong Perak ni, boleh tengok penanaman padi di sebelah rumah Aki saja. Bukan tu saja, kita boleh tengok kedai gunting rambut zaman dulu dekat rumah Aki ni, dan juga kita boleh tengok banyak memori-memori zaman dululah. So masa ni saja aku ziarah Aki dan aku tengok padi Buya Hamka ni yang ditanam oleh Aki dan dah melalui proses penuaian ni, proses pengeringan sebelum dijadinya beras. Sedikit tentang kisah Aki Gallery ni, jom dengar dengan jelas. Kita develop tempat ni menggunakan kitab tua dan kita guna konsep storyteller. Sini. Nama kampung ni Kampung Cepor, dibuka pada tahun 1523. Untuk bukit ni kita develop tempat ni guna kitab tua. Rumah ni kita ambil daripada kitab Tajuk Muluk. Kota Tom Putih ni adaptasi daripada Sains Siti Zubaidah. Cerita Campur Tua. Campur Tua. Campur Tua. Yang tu Kota Gangga. Kota Gangga ni dekat Beruang. Yang ni replika lah. Ni replika Istana Sultan Zainal Abidin. Siti Zubaidah punya suami lah. Okay. Kota Gangga tu didirikan pada tahun 850 Masihi oleh Raja Ganju Serjuna daripada Kedah Tua. Dirobohkan oleh Raja Suram dari negeri Chola pada tahun 1100. Jadi dia sempat berada 240 tahun je lah.